Dia sebenarnya my baby ni dia tak boleh tengok I tau. Kalau dia nampak I, dia akan macam menggedi-gedi sikit. Macam tu. Tapi kalau tak ada, dia okey je dengan ayah dia. So kalau I tak boleh bawa baby, usually I tinggal dengan husband lah. Dia sebenarnya my baby ni dia tak boleh tengok I tau. Kalau dia nampak I, dia akan macam menggedi-gedi sikit. Macam tu. Tapi kalau tak ada, dia okey je dengan ayah dia. So usually kalau nak pass dekat orang ke dengan orang yang dia kenal, probably macam usually family lah kan, yang rapat dengan kita orang lah, baru dia okey. Okay. Okay, so far sekarang ni okey je. Sebab dia okey je. Macam wife cakap tadi, dia tak boleh tengok muka my wife lah basically. Kalau ada, dia memang akan dengan dia. Tapi dengan bapak dia okey je. Dengan dia berdua je, okey je. Main-main gelak-gelak apa semua. Tak ada masalah pun. So kita orang decide untuk go for macam flower name lah, sebab first girl kan. So nama dia Maya Shaira. Maya is, honestly kita orang macam tak check sangat maksud dia apa. So kita orang ambil Maya sebab nama macam bunga matahari kan, nama dia Maya. And then Shaira from my name, Shakira. I buang Q je dapat Shaira. So nama penuh dia Maya Shaira.